Memang sangat-sangat suka sahabat-sahabat. Inilah saja jalan. Sahabat-sahabat boleh tengok sendiri. Saya bawa sahabat-sahabat seluruh Malaysia. Kalau dapat sahabat-sahabat share kepada orang lain agar supaya rakyat Malaysia tahu masih lagi ada dalam Malaysia ini penduduk kampung yang tak dapat jauh ketinggalan daripada sudut kemajuan dan sebagainya. Inilah jalan perhubungan kami penduduk Kampung Kusai nak ke Bandar Jerantuk. Inilah saja jalan. Inilah jalan utama. Yang amat saya rasa sangat-sangat sedih lah. Saya rasa sangat-sangat sedih pada penduduk Kampung Kusai. Saya salah seorang daripada penduduk Kampung Kusai. Sangat-sangat sedih bila sudah hampir 70 tahun kemerdekaan, sekarang ni 68 tahun kemerdekaan, masih lagi ada penduduk kampung yang tidak dapat menikmati kemajuan ataupun kemudahan asas seperti jalan raya sekarang ni. Sahabat-sahabat, tengoklah keadaan jalan kami dekat sini. Inilah perhubungan kami nak menghala ke Bandar Jerantuk. Saat kalau sakit, kalau demam, kalau orang nak bersalin, memang amat-amat sukar, terpaksa kena menaiki bot. Menaiki bot yang perjalanannya agak lambat sedikit lah berbanding dengan ikut jalan darat. Macam inilah keadaan jalan bagi perhubungan orang